Selamat datang. Hari ni kita nak kupas satu benda penting, kemahiran mengajar yang boleh tukar kelas biasa-biasa jadi luar biasa. Apa yang kita panggil pembelajaran bermakna tu? Pernah tak terfikir, apa sebenarnya rahsia di sebalik kelas yang kita ingat sampai bila-bila? Ia bukan magic tau. Sebenarnya, ia adalah gabungan beberapa kemahiran yang diguna pakai dengan sangat mahir. Jom kita tengok satu-satu. Okey, sebelum kita mulakan apa-apa pelajaran, benda paling asas sekali, kita kena tahu apa matlamat kita kan? Dan matlamat utamanya ialah pembelajaran bermakna. Apa tu pembelajaran bermakna? Ia bukan setakat hafal fakta untuk lulus periksa. Langsung bukan. Cuba bayangkan ia macam kita bina satu jambatan. Jambatan ni sambungkan apa yang pelajar dah tahu dengan maklumat baru yang kita ajar. Bila ada sambungan ni, barulah pemahaman tu jadi betul-betul mendalam dan lekat dalam kepala. Jadi, macam mana nak mulakan perjalanan kelas yang hebat ni? Semuanya bermula pada beberapa minit yang pertama. Jom kita tengok macam mana. Kemahiran set induksi ni, fikirkan ia macam hook atau umpan dalam memancing. Inilah cara kita nak tarik perhatian pelajar dari awal lagi. Bila kita berjaya, mereka akan rasa tak sabar nak tahu apa lagi lepas ni. Okey, kita dah dapat perhatian pelajar. Sekarang, kita masuk ke bahagian paling penting dalam kelas, iaitu isi kandungan pelajaran tu sendiri. Di sinilah teras penyampaian guru tu betul-betul diuji. Kemahiran guna papan tulis. Nampak macam mudah kan? Tapi sebenarnya papan tulis tu bukan sekadar tempat conteng. Kalau diguna dengan betul, ia jadi macam peta minda untuk seluruh kelas. Ia bantu pelajar susun maklumat dalam kepala mereka. Tengok ni. Beza dia macam langit dengan bumi kan? Sebelah sini papan tulis yang serabut, tulisan tak kemas, pening kepala nak faham. Tapi yang sebelah lagi tu, nampak tak? Kemas, tersusun dengan tajuk yang jelas, terus faham apa yang cuba disampaikan. Jauh lebih efektif. Seterusnya, kemahiran menyoal. Ini sangat penting. Guru yang hebat, dia tak bagi jawapan atas dulang emas. Sebaliknya, dia akan tanya soalan-soalan yang betul-betul buat pelajar berfikir. Cuba kita bandingkan. Soalan macam, semua faham tak? Selalunya jawapan dia, faham je walaupun mungkin tak. Ini kita panggil soalan tahap permukaan. Tapi, kalau kita tukar sikit, macam mana topik ni berkait dengan apa yang kita belajar semalam? Nampak tak? Soalan macam ni paksa pelajar untuk berhenti, fikir balik dan buat kaitan. Di sinilah pembelajaran aktif tu berlaku. Satu perubahan kecil pada soalan tapi impaknya besar. Zaman sekarang, teknologi memang tak boleh dipisahkan. Tapi kuncinya di sini ialah guna teknologi bukan untuk nampak canggih semata-mata. Guna ia sebagai alat. Alat untuk buat pembelajaran jadi lebih menarik, lebih dinamik dan lebih mudah diakses oleh semua. Okey, kita dah sampaikan isi pelajaran guna pelbagai cara. Tapi, macam mana kita nak pastikan setiap pelajar dalam kelas tu betul-betul faham? Sebab kita tahu, setiap pelajar kan lain-lain tahap kefahamannya. Di sinilah kemahiran mentaksir tu masuk. Bila sebut taksir, jangan bayangkan peperiksaan akhir tahun. Bukan. Ini lebih kepada radar seorang guru. Sambil mengajar, guru sentiasa scan kelas. Nak tengok siapa yang dah faham, siapa yang masih keliru. Proses ni berterusan, membolehkan guru ubah cara mengajar on the spot. Berdasarkan data radar tadi, guru yang cekap akan bagi sokongan yang berbeza. Untuk pelajar yang masih struggle, kita bagi aktiviti pemulihan untuk bantu mereka faham asas. Bagi yang dah faham, kita bagi pengukuhan supaya lagi mantap. Dan untuk yang dah master, kita bagi cabaran lebih melalui aktiviti pengayaan. Jadi, tak ada siapa yang rasa bosan atau tertinggal. Semua orang dapat belajar ikut kemampuan masing-masing. Baiklah, kita dah lihat kemahiran-kemahiran teras. Sekarang, jom kita zoom out sikit dan tengok gambaran besarnya. Macam mana semua ni berhubung kait untuk cipta satu ekosistem pembelajaran yang cemerlang. Sama macam kita mulakan kelas dengan hook yang kuat, kita juga kena tamatkan kelas dengan penutup yang padu. Kemahiran penutup ni macam kita ikat ribbon pada hadiah. Ia merumuskan semua benda penting, pastikan pelajar ingat apa yang diajar dan buat mereka rasa, wow, aku belajar sesuatu yang berguna hari ni. Tapi, semua kemahiran yang kita bincangkan tadi, set induksi, soalan, penggunaan teknologi, semua tu takkan menjadi kalau asasnya tak kukuh. Dan asasnya ialah persekitaran pembelajaran yang positif. Kalau pelajar rasa takut nak bertanya, tak selesa nak bagi pendapat, teknik mengajar sehebat mana pun tak akan berkesan.
Persekitaran yang selamat dan saling menghormati itu adalah kunci segalanya. Dan kena ingat, apa yang kita bincangkan ni bukan sekadar tips atau idea baik je. Semua kemahiran ni sebenarnya selari dengan standard kualiti guru Malaysia. Ini adalah kerangka kerja yang diguna pakai untuk ukur kecemerlangan seorang pendidik di negara kita. Jadi, kita dah lihat macam-macam kemahiran. Semuanya penting, betul. Tapi, cuba fikir sejenak. Kalaulah anda boleh pilih satu saja kemahiran untuk difokuskan dan dimantapkan esok, yang mana satu agaknya akan beri impak paling besar pada kelas anda? Itu soalan yang menarik untuk direnungkan.